Kita buat benda ini lah. Siapa pula nelpon aku tengah tidur ni? Dia ke dah. Hello. Dikau di mana? Aku nak sembahyang pun dah. Nak sembahyang? Ah. Yalah. Kan dikau dah siap sembahyang, Udun nak datang ke rumah. Ini ada Chan Udun nak kasih kita kau. Iyalah. Aku tunggu di rumah. Okey. Alfaris. Kenapa tergesa-gesa? Usah terapa tergesa-gesa. Ini ada Chan sedap. Udun tengok tenaga dikau kuat. Jadi, dikau ganti celana, ada parang tak? Parang? Ada. Dikau ambil parang, dikau ganti celana. Dikau pakai baju agak rapi sikit. Ini ada Chan. Pokoknya paling sedap. Cepat, Udun tunggu sini, ya? Ni okey? Boleh tak? Ini parang apa dikau bawa ni? Parang pitung, si pitung. Tajam? Parang pitung, tahu pitung tak? Oh, tajam tu. Itu. Inilah parang. Sikit. Dikau pegang ini, Udun wujud undang. Alhamdulillah dah sampai. Dikau nampak tak? Inilah kerja dikau. Dikau tebas. Kan? Dah siap. Nanti langsung dapat duit. Apa tunggu lagi? Tak. Dah, tahun depan. Dah tahu awak suruh sekarang dah. Cepat dah sikit. Ini gorok pitung ini kalau keluar dari sarungnya harus mandi limau nanti ni. Kalau macam ni kan cepat dapat duitnya. Terus terus. Yang itu agak dirapikan sikit. A few moments later. Tidur lah, orang penat nebas dia tidur. Bagit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dah. Alamak, maghrib lagi. Dikau yang azan. Kata aku orang dah azan. Udah kan suruh tebas. Dah siap dah. Balik kau. Dah siap. Maghrib dah. Alamak. Yuklah. Aduh. Tak sadar udah tadi. Selalu mana upah? Upah? Upah. Upah tebas. Upah nantilah kita pinta dengan orang yang punya tanah. Jadi tanah siapa ni? Tanah orang. Kata kau tanah siapa? Bukan tanah pula dah. Mana pula kau jual punya tanah?